Hasil pelbagai inisiatif, Malaysia kini berada pada landasan yang betul dalam usaha memerangi rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa. Selaras dengan Pelan Integriti Nasional, Badan Pencegah Rasuah juga dinaik taraf menjadi Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM serta menubuhkan lembaga penasihat, panel dan jawatan kuasa bagi memantau perjalanan SPRM agar wujud ketelusan dan kebebasan dalam usaha perangi rasuah. Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, selain itu, Integrity Pact diperkenalkan dalam sistem perolehan kerajaan serta e-perolehan untuk memastikan pemberian tender dan kontrak kerajaan dibuat secara telus. Kerajaan juga telah menubuhkan unit pematuhan di setiap agensi kerajaan yang berisiko, mewujudkan pengkalan data pesalah rasuah dan bersetuju menerima pakai Konvensyen Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu menentang rasuah. Dengan memperkokohkan institusi penguatkuasaan anti rasuah, mewujudkan mekanisme undang-undang yang bersepadu dalam menangani jenayah rasuah dan menubuhkan mekanisme pemantauan di agensi-agensi kerajaan, kita berkeyakinan bahawa gejala rasuah dan penyalahgunaan kuasa akan dapat diperangi secara habis-habisan di negara kita ini. Bagaimanapun, gerakan menghapus gejala rasuah dan memantap pembudayaan integriti memerlukan sokongan semua pihak secara menyeluruh dan terancang. Ia harus bermula dari peringkat akar umbi sehinggalah ke peringkat kepimpinan atasan dalam semua sektor di negara ini. Tan Sri Muhyiddin berucap merasmikan penutup pertandingan pidato integriti antara Institut Pendidikan Guru bagi Piala Menteri Pelajaran 2011 di Ibu Negara. Berucap pada majlis sama, Tan Sri Muhyiddin memberitahu pembudayaan integriti antara ramuan penting dalam usaha wujudkan sebuah masyarakat serta negara yang maju dan sejahtera. Bagaimanapun, ia perlu dipupuk sejak dari awal. Justru beliau mahu peranan memantapkan budaya itu dipikul warga pendidik melalui proses pendidikan negara. Tan Sri Muhyiddin yang juga Menteri Pelajaran berkata warga pendidik perlu menggalas amanah dan memikul pelan strategik bagi melahirkan insan berpengetahuan dan berakhlak mulia. Pendidikan berkonsepkan role model atau tauladan yang baik memberi kesan mendalam terhadap kepribadian pelajar. Sebagai pendidik, guru-guru boleh menerapkan nilai-nilai moral dan etika yang luhur dalam pendekatan serta kaedah pengajaran dan pembelajaran, dan seterusnya memupuk pembudayaan integriti dalam kalangan murid yang merupakan generasi masa depan negara kita. Tan Sri Muhyiddin berucap pada majlis penutup pertandingan pidato integriti antara Institut Pendidikan Guru IPG bagi Piala Menteri Pelajaran 2011 di Ibu Negara. Dengan tema Pendidik Berintegriti Teras Pencapaian Satu Malaysia, seramai 10 pemidato dari IPG seluruh negara layak ke peringkat akhir. Faizal Sanik dari IPG Kampus Bahasa Melayu Kuala Lumpur dinobatkan juara pada pertandingan kali ini.